mengambil model apa yang berlaku di Sumatera itu dan diletakkan di Malaysia. Kalau parti sekian-sekian menang, ini akan berlaku. Kalau parti sekian-sekian menang, ini yang akan berlaku. Tanpa memahami teks dan konteks zaman. Itu kita kata autonomy of the past itu penting. Ahli akademik atau para sarjana di universiti reluctant, enggan untuk turun ke tengah masyarakat untuk berbicara soal-soal masyarakat. Adakah itu betul atau salah? Partially betul. Sebahagiannya betul, sebahagiannya tak betul. Sebab ramai juga yang keluar dan bertentangan dengan isu-isu semasa, polemik-polemik semasa. Dari ikut pengalaman saya lah, antara tahun 2018 ataupun menjelang tahun 2018, tahun 2016 gitu, sebelum berlakunya perubahan politik besar-besaran tahun 2018, sejarah digunakan sebagai alat propaganda. Ada pihak yang menakut-nakutkan masyarakat dengan mengatakan bahawa ini boleh berlaku. Kalau berlakunya perubahan politik, berlakunya itu. Ternyata itu semua palsu, dusta belaka. Jadi siapa yang lawan benda ni? Kami orang sejarah. Pada pandangan doktor, apa beza antara ilmuwan, aktivis dan propagandis? Bersiaran kembali podcast Jangan Pajak Otak minggu ini. Sekali lagi kita bersiaran atas podcast Pemikir Negara, dan selama ini kita tahu kita dapat banyak sekali permintaan untuk membawa cendekiawan dan juga profesor kita daripada Menara Gading ke pentas podcast. Memang kita selalu dapatkan mereka, dan hari ini kita bawakan kepada anda seorang tokoh yang bukan sahaja popular di media arus perdana tetapi juga berjihad juga di media sosial. Kalau boleh saya alu-alukan kedatangan Dr. Sahul Ahmed Muhammad Maidin, pensyarah kanan Jabatan Sejarah Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Ini kali kedua. Ini kali kedua kita bersiaran. Doktor datang all the way, jauh dari Tanjung Malim. Betul. Bersama-sama dengan kita. Dia akan kembali ke Tanjung Malim petani. Kita hargai. Walaupun saya rasa ramai juga yang mengatakan susah mendapatkan pensyarah universiti untuk bersama-sama di media sosial dan juga di podcast. Tapi saya rasa ini contoh yang baik. Kita panggil macam tu sahaja dia boleh tolong dan datang. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Terima kasih juga atas jemputan buat kali kedua. Kali kedua, betul. Yang kali pertama tu pun mendapat sambutan yang cukup hangat di Facebook dan juga di TikTok. Jadi kita memang akan panggil-panggilkan. Dan Doktor, kita memang menyediakan platform JPO Pemikir Negara ini untuk cendekiawan, pemikir kita cuci tangan, dirty their hands, untuk bersama-sama membawa jihad intelek rakyat itu, mencerdikkan umat. Jadi hari ini tajuk yang kita pilih sedikit sensational, sebab saya rasa ramai yang berbicara tentang ini. Polemik intelektual, bina negara atau bina karier. Ya, itu yang kita akan bicarakan hari ini. Baik, untuk mulakan segmen pertama, segmen Buka Bicara. Baik, Doktor, kita mula-mula ni sedikit santai lah sebelum kita masuk ke serius dan panas-panas kan. Jadi untuk segmen Buka Bicara ni, saya nak buka dimah lah. Kita memang tahu Doktor merupakan ahli sejarah, pakar sejarah yang kita selalu rujuk. Tapi buat masa sekarang ni, apa perkara yang paling Doktor risau tentang budaya ilmu masyarakat di Malaysia sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada saudari Liana Marzuki yang menjemput saya dalam podcast JPO ini buat kali yang kedua lah. Saya hargai, dan saya juga insyaAllah bersedia. Kalau kita ada kelapangan, kita boleh datang lah insyaAllah. Sebab ini adalah platform yang kita rasakan boleh reach to the people, reach to the society, berbanding kita duduk di aircon semata-mata dalam bilik itu. Di Menara Gading. Di Menara Gading. Sebab ada yang mengatakan kita tak turun ke bawah. Tapi sebenarnya kita dah lama turun dah. Cuma mungkin ada orang yang leka dengan politik ke, leka dengan kerja sendiri, tak tahu apa perkembangan di bawah. Baik, berbalik kepada soalan yang pertama yang diajukan sebagai seorang ahli sejarah. Jadi saya buat disclaimer juga di sini, sebab bukan pakar sejarah. Menjadi satu convention di dalam kalangan kami pensyarah sejarah, tidak mendakwa diri sebagai pakar sejarah. Tak boleh self-proclaim. Tak boleh. We always say as a student of history, sebagai seorang pelajar sejarah, bukan pakar sejarah. Learner. Ya. Okey, baik. Itu adalah satu kebiasaan kami gunakan perkataan itu. Apa yang kami risau berkaitan dengan budaya ilmu masyarakat Malaysia hari ini? Saya fikir ada dua keadaan. Yang pertama risau, yang kedua gembira juga.
Okay. Interesting. Saya Menarik. bagi tahu kenapa saya gembira juga tentang budaya ilmu. Sejak munculnya media sosial ini, budaya ilmu kita semakin berkembang. Berkembang. Ya, semakin berkembang sebab masyarakat semakin banyak ada ruang dan wahana untuk mendapatkan ilmu. Kalau dulu secara convention, iaitu mendapatkan ilmu selain daripada secara formal di bilik kuliah ke bilik darjah di sekolah, di universiti, antara jalannya ialah dalam radio, media perdana. Yang kita kata media arus perdana daripada radio, dari berita, dari TV kan, surat khabar. Tetapi hari ini semua orang boleh akses kepada berita. Semua orang boleh akses kepada berita, semua orang boleh akses kepada maklumat. Dan masyarakat boleh mendapatkan maklumat, kita kata di hujung jari. Type atau klik atau tekan sahaja di papan kunci dapat maklumat. Apa saja yang dia nak tahu. Cumanya apa yang dirisaukan ialah dalam kegairahan mencari ilmu ini dia terperangkap dengan satu hal lagi, iaitu terperangkap dalam pseudo information. Maklumat palsu. Maklumat palsu. Kalau kita pergi lebih khusus, kalau dalam bidang sejarah kita kata pseudo history. Pseudo history iaitu sejarah palsu, terperangkap dalam itu. Apa-apa sahaja yang menggamit emosi dia, yang membuai-buai emosi dia, sentimen dia, perasaan dia, dia rasakan itu adalah kebenaran. Dan disebabkan itu kita nampak banyak kerosakan berlaku dalam masyarakat kita. Kerosakan yang saya kira dan saya fikir bermula dengan sentimen politik lah. Dalam pengalaman-pengalaman kita yang lalu dalam pilihan raya, macam-macam tuduhan dan andaian yang dibuat. Apabila naik suatu parti politik akan berlaku begini. Parti politik ini kalau naik dia berlaku begini. Andaian-andaian itu disebarkan melalui apa? Melalui media sosial yang kita boleh akses tadi. Iaitu maklumat yang tidak ada batasan, maklumat yang tidak ada tapisan. Di situlah kerisauan yang berlaku. Sebab kita tidak mengajar masyarakat untuk menapis maklumat. Kita ada agensi yang menapis. Misalnya kita ada SKMM kan? Kita ada SKMM yang untuk memantau, untuk menapis. Tetapi kesedaran, maksudnya self-filterization itu tidak ada. Siapa nak tapis? Bagaimana dia nak tapis? Yang nak tapis ni akal. Yang nak tapis ni akal. Jadi adakah kita sudah menyediakan masyarakat kita, warga Malaysia ini, khususnya rakyat Malaysia ini, dengan ilmu untuk menapis masyarakat, maklumat. Saya fikir mungkin lepas ni kita kena fikirlah bagaimana cara untuk menapis maklumat, nak dapat maklumat, saring maklumat, nak tahu itu betul atau tidak. Saya rasa tujuan kita mengadakan podcast begini, Doktor. Sebab saya rasa literasi media itu sangat penting, ya, untuk kita, macam Doktor katakan tadi, self-censor, saringan itu semua dibuat sendiri dengan kita, daripada kita pajak otak sahaja dengan apa-apa berita di luar sana. Itu mukadimah yang saya cukup baik untuk membuka bicara kita hari ini. Soalan kedua pula, Doktor, kita nak bercakap tentang mereka yang di Menara Gading, orang kata Ivory Tower. Ivory Tower itu bunyinya cukup gah tu. Tetapi ada ramai yang mengatakan, ada juga podcast terkenal baru-baru ini mengatakan sangat jarang mereka terima persetujuan ahli-ahli akademik kita di Menara Gading atau di Ivory Tower tu untuk bersama-sama dengan masyarakat, menjelaskan, membuat jihad intelek, memandaikan mereka. Jadi kenapa peri pentingnya ahli akademik ini untuk turun dari Menara Gading dan terus menghadap rakyat dan memandaikan umat? Baik. Memang yang pertama saya fikir saya ulas jugalah, ya. Ada komen dan juga aduan daripada orang di luar sana, mungkin orang popular juga, yang komen bahawa ahli akademik atau para sarjana di universiti reluctant, enggan untuk turun ke tengah masyarakat untuk berbicara soal-soal masyarakat. Adakah itu betul atau salah? Partially betul. Sebahagiannya betul, sebahagiannya tak betul. Sebab ramai juga yang keluar dan bertentangan dengan isu-isu semasa, polemik-polemik semasa. Dari mengikut pengalaman saya lah, antara tahun 2018 ataupun menjelang tahun 2018, ya, antara tahun 2016 begitu, sebelum berlakunya perubahan politik besar-besaran tahun 2018, sejarah digunakan sebagai alat propaganda dalam media sosial. Ini memang berlaku. Ya, memang berlaku. Dan kami beberapa orang memang menulis dan berpodcast juga, berforum juga untuk menentang salah faham berkaitan dengan sejarah ini. Contohnya ialah ialah berkaitan dengan
menyamakan apa yang berlaku di Indonesia, iaitu pembantaian terhadap kesultanan. Kesultanan di Langkat di Sumatera itu dengan apa yang boleh berlaku di Malaysia. Mengambil model apa yang berlaku di Sumatera itu dan diletakkan di Malaysia. Kalau parti sekian-sekian menang, ini yang akan berlaku. Kalau parti sekian-sekian menang, ini yang akan berlaku. Tanpa memahami teks dan konteks zaman. Sebab itu kita kata autonomy of the past itu penting. Autonomy of the past maksud masa lepas mempunyai autonominya. Mengapa dia berlaku? Di sana kenapa berlaku? Di sini tidak boleh berlaku begitu. Tetapi ada pihak yang menakut-nakutkan masyarakat dengan mengatakan bahawa ini boleh berlaku. Faham. Kalau berlakunya perubahan politik, berlakunya itu. Tapi ternyata itu semua palsu. Dusta belaka. Jadi siapa yang lawan benda ni? Kami orang sejarah. Yang menjawab di dalam media sosial. Dan saya puji juga almarhum Prof. Ahmad Adam. Ya, almarhum Prof. Ahmad Adam juga adalah watak utama yang menjawab perihal ini. Dan saya menurutinya. Dan ada juga lah orang lain yang menurutinya. Kita tulis dalam media sosial, kita tulis dalam media perdana dan keluar berforum. Itu sudah dimainkan. Cumanya orang yang bercakap, yang komplain buat aduan hari ini, waktu itu dia sibuk berpolitik. Dan dia duduk di sebelah yang sebahagian daripada orang yang menuduh dan mendakwa akan berlaku peristiwa ini. Jadi dia tidak endah pun ada orang menjawab. Tapi hari ini bila dia tidak ada apa-apa, tidak ada kuasa, tidak ada kedudukan dan menggunakan media sosial ini untuk kekal relevan dan kekal popular, mengatakan bahawa ahli sejarah lah, khususnya ahli sejarah ataupun ahli akademik secara umumnya penakut. Saya fikir ini satu tuduhan yang agak keterlaluan lah. Tak betul. Pada tahun 2000, kalau saya boleh tambah lagi pada tahun 2018 apabila berlakunya perubahan kerajaan, berlakunya satu aduan dan dakwaan bahawa buku teks tingkatan 4 KSSM bab 6 ancaman bersenjata komunis dikatakan sebagai mempromosikan komunis. Boleh tengok dalam media sosial, boleh tengok dalam media perdana, boleh tengok dalam Google siapa yang menjawab soalan-soalan itu. Siapa yang dipanggil untuk ke balai polis misalnya yang mewakili pihak berkuasa untuk menjawab persoalan itu, merungkaikan dan menjawab bahawa tuduhan itu palsu. Ini tahun bila? Tahun 2020. 2018 hingga 2020. Sudah bertukar kerajaan. Belum. Dakwaan itu berlaku ketika berlakunya perubahan kerajaan. Faham? Ya. Padahal buku teks itu daripada dulu. Buku teks itu awal lagi dah ada. Awal lagi dah ada. Cuma pemikiran buku dimunculkan teks isu itu. itu. Ya, pemikiran buku teks itu bermula awal. Tapi 2018 sebab 2000 tak silap saya 2017 ke kita mulakan kurikulum yang pindaan masa itu Jadi berlakunya dakwaan begitu. Dan KPM pun keluarkan kenyataan bahawa tak ada apa-apa yang masalah sebab tajuk dia sendiri itu ialah ancaman bersenjata komunis. Ya. Bukannya kita kata Kita sumbangan nak komunis, bukan. promosikan. Ancaman bersenjata komunis dan kes itu dibawa sampai ke IPD Shah Alam apa semua dan saya antara orang yang terlibat secara langsung. Dan kita berpodcast, tulis dalam Malaysia Gini, melawan dan menjelaskan keadaan. Alhamdulillah selepas itu berlakunya perubahan kerajaan pada tahun 2020 kan. Kemudian Dr. Aziz Jidin menjadi Menteri Kanan Pendidikan dan kes itu ditutup pada waktu itu. Akhirnya didapati bahawa buku teks kita tak ada masalah. Tapi siapa yang memulakan masalah dan polemik kontroversi itu? Saya tak nak sebutlah di sini. Ada dalam media sosial. Kita pun boleh tahu. Cari siapa. Kita pun tahu. Siapa watak-wataknya. Dan sebahagiannya ada pada hari ini yang sedang memegang jawatan tertentu dalam kerajaan misalnya. Dalam agensi kerajaan. Jadi ahli akademik berbunyi. Ahli akademik bersuara. Tinggal lagi, adakah anda bersedia untuk mendengar pandangan yang berbeza itu? Adakah anda meraihkan? Hanya kerana ahli akademik itu tidak sama aliran dengan kita. Tidak sama misalnya pandangannya yang menyokong pandangan kita, maka kita rasakan ini bukan mewakili ahli akademik. Kembali kepada soalan tadi tu. Apa dia sebenarnya yang sebenarnya peri pentingnya. Peri pentingnya sebab inilah tugas utama ahli akademik iaitu keluar tengah masyarakat. Poliana begini. Tahun 40-an, 50-an. In fact daripada tahun 1920-an. Kita tubuhkan SITC. Sultan Idris Teachers Training College, SITC 1922. Siapa yang menggerakkan kesedaran nasionalisme dan juga perjuangan kemerdekaan? Golongan guru. Correct. Ada tak kita masa itu kita ada universiti? Tak ada. Jadi golongan terpelajar, golongan intelek yang wujud dalam masyarakat waktu itu adalah guru-guru. Betul. Yang paling terpelajar. Betul. Kan? Mereka yang menggerakkan semangat nasionalisme
yang cocok pada keadaan zaman itu. Itu. Menggerakkan kesedaran, menentang, maksudnya anti-colonialism berlaku pada waktu itu. Sebab pensyarah-pensyarah tidak ada lagi. Kita tidak ada universiti. Betul. Mereka memainkan peranan itu. Tetapi kemudiannya 1949 universiti ditubuhkan, tapi di Singapura. Universiti Malaya kan masa itu di Singapura. Kemudian 1959 di Kuala Lumpur, Universiti Malaya yang ada sekarang ini. Lalu peranan, kita dah merdeka. Peranan yang dimainkan oleh guru-guru itu sekarang sudah dimainkan oleh para akademia di universiti. Sebab itu kemudian kita ada banyak perjuangan yang datang daripada Universiti Malaya UKM. Para pensyarah, Prof. Syed Hussein Alatas. Ya. Kan? Semua itu adalah dia menjadi satu pusat Penggerak itu. penggerak kan, penulisan banyak dihasilkan di sana. Beralih, masyarakat beralih, perjuangan kesedaran, kemerdekaan, nasionalisme beralih daripada guru-guru kepada pensyarah. Pensyarah pula. Jadi guru-guru dia buat kerja untuk mendidik anak-anak ni yang mengambil alih tugas untuk mencerahkan masyarakat, to enlighten the society, to enlighten the people. Now is Lecturers. Itulah dia. Tapi tiba-tiba kita nampak dalam trend semasa ini pensyarah-pensyarah kebanyakannya dia sudah semakin senang, sudah semakin selesa, complacent dengan keadaan yang ada pada hari ini. Tetapi kita timbulkan persoalan, mengapa wujudnya keadaan ini? Daripada tahun 50-an, 60-an, 70-an berlakunya arus pembungkaman. AUKU satu hal lah. Kalau kita bicara tentang AUKU pun takkan selesai. Sebab itu kita mungkin kena buat satu forum yang lain tentang AUKU podcast ni. lain tentang AUKU. Ya? Tetapi dengan adanya media sosial hari ini, keengganan untuk para akademia untuk keluar dan berbicara dengan masyarakat, saya fikir suatu benda yang perlu ditegur. Dan apa yang ditegur itu sebenarnya sebahagiannya saya setuju. Saya setuju. Sebab peranan akademia, ilmu ini memang tujuannya untuk disebarkan. Ya. Kita ada PhD, kita bergelar profesor, kita bergelar profesor madya, kita bergelar profesor macam-macam je ni. Tapi apa gunanya kalau kita duduk di bilik aircon, duduk dalam di tengah di meja yang empuk, kerusi yang empuk itu, tapi tidak sampaikan ilmu kepada masyarakat. Kepada masyarakat. So itu satu perkara yang saya fikir gagal lah. Tapi ada background dia. Tak apa, background nanti kemudian kita akan ulas lebih lanjut. Saya rasa cukup panas untuk mukadimah kita, buka bicara kita, Doktor, kerana saya lihat macam yang Doktor katakan, seperti yang Doktor katakan tadi, di media sosial seolah-olahnya pajakan otak atau faith itu disandarkan kepada pempengaruh yang kita tak tahu asal usulnya macam mana, akademiknya macam mana, yang diangkat yang mempengaruhi minda masyarakat dan anak muda ialah mereka yang questionable daripada segi credential. Jadi itu saya rasa kita patut kupaskan peranan akademia kita. Kita menginjak ke segmen kedua, segmen Cepu Emas. Baik Doktor, untuk segmen kedua ni soalan akan lebih direct dan panas. Kita menginjak terus kepada tajuk yang kita pilih. Malam ini saya kira cukup keras. Bina negara atau bina karier di kalangan para intelektual kita. Adakah Doktor melihat sebahagian golongan intelektual hari ini lebih sibuk menjaga kedudukan dan pengaruh daripada bercakap benar tentang negara? Baik. Tajuk ini agak memang kontroversial lah. Bina negara atau bina karier. Sebab kalau saya cakap nanti kan sebagai orang yang berada di dalam sistem itu pun boleh kata backfire juga. Jangan kata pengkhianat pula. Kan ada juga yang akan kritik. Tapi tak apalah. Kita dah muncul di sini dan kita bercakap. Ya, I think truthful berdasarkan kita pengalaman, nak cakap. berdasarkan pengalaman. 19 tahun berada dalam universiti ini dalam universiti. Tapi saya bercakap secara umumnya. Saya tidak saya bukan menunjuk kepada mana-mana universiti, hatta universiti saya sendiri pun alhamdulillah saya sangat berpuas hati dengan apa yang saya ada dan saya nikmati kawan-kawan kami di universiti saya itu mendapat kebebasan alhamdulillah. Hatta hari ini saya boleh datang dengan berani duduk di sini sebab kami diberikan kebebasan itu. Selagi mana kita tidak cross the border, tidak cross the red red line lines. itu. Cross the red line itu. Garis merah kita itu. dah ada dah. Ya. Jadi adakah bagaimana pensyarah sekarang ini terpulang kepada akademia yang disebut sebagai intelektual itu? Bagaimana mereka mengambil peranan untuk keluar dan menyumbangkan khidmat bakti mereka untuk membina negara. Untuk membina negara. Jadi persoalan sekarang ini, adakah ramai yang duduk dia bina negara ke atau bina karier? Bina negara ke atau bina karier? Kalau ikutkan isu ini sebenarnya sepanjang zaman ada.
Bina negara, sebab kalau kita tengok dari segi sejarahnya, berapa ramai ahli akademik yang kita kenal daripada dulu. Adakah kita kenal semua orang yang bercakap? Tidak juga. Kita kenal beberapa nama besar yang datang dengan idea-idea besar, misalnya Prof. Syed Nakib Alatas, Prof. Syed Hussein Alatas, kemudian Prof. Kukai Kim, Prof. Muhammad Abu Bakar, Prof. Osman Bakar. Yang ini dalam bidang-bidang, ini bukan bidang sains dan teknologi lah. Ini bidang-bidang yang kira social science, humanities kan. Tapi kita tidak kenal semua orang. Betul. Jadi kita tak boleh juga nak label bahawa mereka membina karier semata-mata tanpa membina negara. Mereka juga menulis, menghasilkan penerbitan dan penyelidikan. Cuma hari ini perkara ini nampak lebih obvious, lebih jelas sebab kemunculan media sosial dan internet. Sebab semua orang boleh semak apa orang buat. Kerja saya misalnya boleh disemak oleh sesiapa sahaja dengan melayari laman web. Dia ni buat apa? Adakah dia keluar di tengah masyarakat? Apa forum yang dia buat? Kalau type nama saya Sahul Hamid, terus saya gunakan nama panel Sahul HM, keluar ke tidak dalam Google? Kalau keluar dalam Google, tentang apa? Kan? Tentang apa? Maksudnya cerita tentang saya pergi bercuti berkelah ke? Kan, saya pergi mandi sungai ke? Ataupun cerita tentang saya menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Saya terlibat dalam polemik-polemik yang berkaitan dengan bidang saya. Kan? Jadi maksud saya memang terjun. Contohlah, maksudnya orang ini terjun ke tengah masyarakat. Dan ramai lagi ahli akademik yang lain. Jadi sekarang ni ramai tak ramai itu subjektif. Tapi adakah di sana satu kelompok yang memang tumpuan dia untuk membina karier dia? Sebab Paulina, ahli akademik ini saya fikir satu bidang tugas dan bidang kerjaya yang berbeza dengan orang lain. Berbeza dengan orang lain sebab dia menjadi rujukan tentang keilmuan dia, tentang kepakaran dia. Malah kalau di mana-mana sekalipun, akhirnya dia berbalik. Kalau kita nak buat polisi, kita akan berbalik ke mana? Ke universiti. Kalau walaupun doktor-doktor di pakar misalnya, di hospital, berbalik akhirnya ke mana? Ke profesor dalam bidang perubatan, bidang sains kesihatan misalnya. Yang pihak keselamatan misalnya, untuk mengkaji terorisme ke, mengkaji tentang jenayah, akhirnya dia balik ke mana? Dia akan balik ke universiti untuk mendapat pandangan-pandangan pakar ini. Betul. Jadi pembinaan negara sepatutnya memang di situ. Hala tuju negara itu sepatutnya dipandu oleh universiti. Apa yang berlaku, apa yang dihasilkan di universiti. Negara-negara maju, Oxford, Harvard, Cambridge, Stanford, MIT, mereka lah yang menentukan bagaimana negara bergerak. Bukan industri menentukan bagaimana negara bergerak, bagaimana masyarakat akan bergerak. Tapi kepantasan mereka, ya, keterbukaan mereka dan critical thinking mereka itulah yang menyebabkan ilmu berkembang dengan cepat. Dan mereka menentukan bahawa dalam 10 tahun negara kita, misalnya dulu revolusi pertanian, kemudian pergi kepada revolusi industri, kemudian pergi kepada revolusi teknologi maklumat. Bagaimana dia terhasil? Sebab di sana ada universiti-universiti ini yang sentiasa cepat bergerak. MIT, Stanford, Yale, Oxford, Harvard. Ketika British belum lagi ada menguasai dunia, dia sudah ada Oxford, sudah ada Cambridge. Kemudian dia buat Imperial College. Imperial College datang kemudian lah. Tetapi Imperial College itu ditubuhkan antaranya ialah untuk mengkaji polisi imperial. Dasar-dasar imperial, dia buat college itu. Maksudnya di situ kajian berlaku untuk bagaimana kita boleh impose our policies in our imperial our colonies. Begitu. Universiti yang memandu. Dan bukan semata-mata universiti tunggu dan duduk. Industri nak apa? Industri nak apa? Industri nak engineer. Okey, you keluarkan 100 engineer. Industri nak apa? 50 doktor dalam bidang ni. You keluarkan 50 doktor. Bukan, universiti tidak berfungsi begitu. Kita yang menentukan hala tuju masyarakat masa depan, hala tuju negara masa depan. Begitu sepatutnya universiti berfungsi. Itu sepatutnya. Jadi ramai yang tidak bergerak ke arah itu dan selesa sebab apa? Sudah ditetapkan KPI. Aku penuhi KPI ini, KPI ini, KPI ini. Misalnya penyelidikan minyak ini, penerbitan minyak ini, tak perlu keluar pun. Tak perlu bercakap dengan masyarakat pun. You penuhi KPI ini. Naik pangkat. Lepas tu naik pangkat, lepas tu naik gaji. Tak perlu pun berhadapan dengan polemik, dengan kontroversi. Untuk apa kita ni menulis dalam media sosial dan kena hantar hari-hari. Kena jawab pula. Malam stres. Kan? Betul. Lepas tu orang tu panggil, orang ni panggil, orang tu komplain, orang ni komplain. Tetapi kita rasa bahawa kita menjadi pensyarah ini adalah satu tanggungjawab sosial yang sangat besar untuk menggerakkan masyarakat, untuk melakukan perubahan ke tengah masyarakat. Sebab saya memilih
untuk menjadi pensyarah, sebab saya fikir apa yang saya boleh sumbangkan misalnya. Ada ramai yang begitu. Saya bercakap sebab saya mendapat peluang bercakap hari ni. Ramai lagi yang boleh bercakap benda yang sama. Kan? Dan kita akan cuba sediakan platform itu. InsyaAllah. Saya fikir boleh approach lah. Ya, Ramai yang bersedia. ramai yang boleh, yang bersedia. Itu dia. Baik doktor, kita menginjak ke soalan kedua. Jadi soalan kedua ini kita nak bercakap tentang content creation, penghasilan konten di media sosial. Adakah hari ini kita terlalu ramai content creator tetapi semakin kurang intelektual yang benar-benar memikirkan pembinaan negara? Baik. Content creator bermaksud kita sedang bercakap tentang dunia digital lah. Dunia digital secara spesifiknya media sosial. Intelektual adakah content creator ataupun orang yang bercakap di dalam media sosial ini adalah orang yang kita tidak boleh ambil ilmu daripadanya. Dalam mendefinisikan intelektual itu, kita perlu pergi pada seorang sarjana, Antonio Gramsci. Okay. Antonio Gramsci dari Itali. Dia memperkenalkan satu istilah iaitu organic intellectual. Organic intellectualism. Intellectualism ni adalah, intellectual ni secara asasnya ialah apa? Orang yang mempunyai pengetahuan yang luas dan menggunakan pemikirannya untuk berfikir tentang masyarakat, mencari jalan-jalan penyelesaian. Dan bersedia pula untuk menghadapi risiko-risiko disebabkan oleh keterbukaannya dan juga keberaniannya untuk menyanggah sang penguasa. Itu intellectual secara umumnya lebih kurang. Bila kita bandingkan apa yang disebut oleh Syed Naqi Alatas, Syed Hussein Alatas, oleh Malik bin Nabi apa semua kan. Dan Antonio Gramsci juga datang. Dia kata organic intellectualism. Organic intellectualism ini apa? Dia tidak semestinya mempunyai ilmu yang formal. Tetapi apa? Dia menguasai ilmu itu berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman dia. Dan dia menyampaikan itu untuk bertujuan mengubah masyarakat. Baik. Dan saya fikir apa yang kita ada sekarang ni, content creator, kita tak tahu dia. Pelajarannya setakat mana. Dan kita juga perlu faham penggunaan perkataan intellectual ini. Intellectual bukan semestinya datang dari universiti. Bukan semestinya dia bergelar profesor, doktor PhD, bukan. Dia boleh jadi siapa sahaja. Dr. Burhanuddin Helmi tidak ada PhD. Za'bar tidak ada PhD. Correct. Aminuddin Baki tidak ada PhD. Correct. Kan? Ramai pejuang-pejuang kemerdekaan, kesedaran kebangsaan kita tidak ada PhD, tidak berkhidmat di universiti. Za'bar pernah berkhidmat di universiti lah. Tetapi bukan dalam konteks hari ini kita melihat bahawa pensyarah-pensyarah di universiti adalah intelektual. Bukan. Bukan itu prasyaratnya. Prasyaratnya bagaimana anda menggunakan ilmu itu untuk kebaikan dan memikirkan permasalahan masyarakat. Jadi content creator. Ya. So content creator ni, dia ni adalah penyedia-penyedia maklumat atau penyedia maklumat yang berdasarkan pengalaman dia, realiti masyarakat. Jadi sekarang ni dia buat kerja dia. Masalah sekarang ialah content creator, ada content creator yang buat content kandungan itu secara sembrono. Yang menggunakan isu-isu sensitif untuk menaikkan amarah rakyat, untuk memainkan sentimen dan emosi. Yang itu saya kata kita berbalik-balik tadi itu literasi digital tadi itu. Literasi digital. Bagaimana kita mengasuh masyarakat untuk mengenali bahawa ini adalah propaganda. Ini bukan pendidikan. Nanti mungkin kita akan kupas sikitlah tentang propaganda dan pendidikan ini. Content creator dia buat apa? Tapi hari ini Paulina, kita dah boleh kenal siapa content creator itu. Kalau namanya si A ni kita tahu dah, kita boleh Google siapa dia. Apa pendidikan dia. Sebab dalam sejarah, dia ada satu saying, dia kata apa? Before read history, read historian. Sebelum kenal sejarah, kenal sejarawannya. Lebih kurang begitulah maksud dia. Maksudnya kalau nak tahu dia ni siapa, dia menulis. Antonio Gramsci saya sebut tadi tu. Sebab dia menulis, kita tengok kenapa dia cara penulisan dia begini. Sebab dia zaman dia begitu. Dia bertentangan dengan fasis Benito Mussolini. Di zaman itu dia terpaksa berhadapan, dia dipenjarakan. Dan dia sangat anti kolonialism dan dia Marx, aliran Marx. Di penulisan dia akan begitu. Kalau kita baca tentang Soekarno, kenapa tulisan-tulisan dia begitu? Kerana dia berhadapan pada zaman itu begitu. Asuhan dia begitu. Kalau kita baca tentang, misalnya kita belajar tentang Tunku Abdul Rahman, kenapa Tunku Abdul Rahman cara pembinaan polisinya begitu? Sebab pelajaran dan pendidikannya dia dapat begitu. Kalau dengan Tun Mahathir, dia begini.
So sebab itu kita katakan before read history, read historian. Sebelum kita kenal sejarah, kenal sejarawan. Sebelum kita kenal kontennya apa, creator itu siapa. Dan kita boleh Google. Kalau tanya Liana Marzuki siapa? Google Liana Marzuki. Tapi kena buat kerja sikit lah. Ya. Sebab itulah kita ni kena jadikan masyarakat kita ini masyarakat yang berilmu, masyarakat yang kritis, yang kritikal. Jadi bagaimana kita nak tahu content creator tu intellectual macam doktor katakan tadi, tak semestinya ada pendidikan formal, tak semestinya ada sijil PhD, master ke sebagainya. Bagaimana kalau masyarakat nak membezakan seorang content creator yang memang intellectual, memberi pendidikan berbanding mereka content creator yang hanya buat adu domba, fitnah dan sebagainya. Di sinilah kita kembali kepada asas ilmu itu. Iaitu sentiasa diajar untuk bertanya apakah sumbernya. Menilai sumber. Fakta, bukti, data. Fakta itu ada. Dalam bidang sejarah, perkara pertama yang kita tanya apabila diajukan dengan suatu hal, suatu fakta, suatu pandangan, sumbernya apa? Dari mana sumbernya? Itu soalan yang pertama. Ya. Kalau kamu tak boleh menyatakan sumbernya apa, dari mana saya dapat, tak diterima. Jadi kalau, sebab itu saya kata akhirnya kembali kepada diri sendiri. Content creator akan bercambah. Betul. Free je. Nak buat TikTok free, buat Facebook free. Betul. Nak buat segala benda free kan? Jadi orang itu akan mengambil peluang untuk menjual diri dia sebab itu adalah sumber pendapatan dia misalnya. Tapi kita ni penerima maklumat. Sejauh mana kita bersedia? Dan antara yang kita boleh asuh ialah pertama tanya sumber. Yang kedua semak sumber. Bila orang katakan baik, orang Melayu yang mengajar Rom buat kapal. Dengar hebat. Kita pernah podcast tentang itu hari itu kan. Betul. Jadi itu sesuatu yang saya rasa macam membuai-buai emosi saya, sentimen saya kan. Merasakan bahawa wow, orang Rom belajar daripada tamadun Melayu. Tapi sekarang ni saya nak tanya sumbernya mana? Dibagi 1-2 sumber. Dan sekarang sebagai orang yang mempunyai pengetahuan, mempunyai akses kepada internet, apa tugas saya? Tugas saya ialah pergi ke internet dan mencari. Semak dalam internet. Sumber ini ada tulis tak? Sumber sekarang ni kita boleh dapat hampir semua buku-buku secara PDF. Kita ada banyak laman web dalam internet. Dan sebagai seorang penerima maklumat, kita yang bertanggungjawab untuk menyemak maklumat itu. Orang content creator akan buat untuk benefit dia. Kan? Kepentingan dia. Untuk kepentingan. Yang kedua, Molena, saya selalu bagi tahu dalam kuliah saya juga ialah apabila sesuatu maklumat itu kita terima, dia trigger emosi kita. Dia menjentik emosi kita, itulah dia saat kita perlu paling berjaga-jaga. Bermaksud itu propaganda. Propaganda adalah maklumat untuk mempengaruhi. Information to influence. While education is information to enlighten. To educate. Itu education. Information to enlighten is education. Information to influence is propaganda. Bila kita terima satu maklumat dalam TikTok ke, kita rasa macam aku tercerah, aku dapat sesuatu yang baru. Wow. Tapi dia tidak appeal to emotion. Semata-mata. Tapi bila kita baca, kita tonton video, kita rasa macam emosi kita membuak-buak, kemarahan kita membuak-buak. Berhati-hati. Itu adalah tanda-tanda bahawa kita sedang diserang virus propaganda. Propaganda. Sebab propaganda memang dicipta untuk mempengaruhi dan menjentik emosi. Memang untuk menjentik emosi sebab propaganda ni ada 3 elemen, ethos, pathos and logos. Logos, ethos, pathos, kan? ya. Logos, ethos, pathos. Logos logik, ethos kewibawaan, kepimpinan, pathos sebab emotion. You buat apa sahaja pun, you nak masuk pilihan raya, you ada logik, you ada kewibawaan, tapi kalau tidak main dengan emosi, tak boleh menang pilihan raya. Betul. Kita tengok tahun 2018 dia berlaku. Tahun 2022 dia berlaku. Permainan emosi. Ya, politik permainan permainan emosi itu berlaku. Betul. Itu saya rasa bagus juga. Bukan sahaja kita dapat ilmu sejarah, kita juga dapat literasi media itu. Ilmu literasi media di mana kita kena semak sumber, semak fakta, dan akhirnya bertanya sama ada kita boleh percaya atau tak. Terutamanya sekiranya maklumat yang kita terima tu menjentik emosi kita, menaikkan emosi kita, itu lagi perlu berpada-pada. Itu pesan-pesanan daripada Dr. Sahul. Okey, Doktor, untuk
soalan yang ketiga ni, kita dah menyentuh sikit tadi propaganda dan sebagainya. Cuma lagi kita nak memberi pendidikan kepada ni, saya pun sendiri nak belajar. Pada pandangan doktor, apa beza antara ilmuwan, aktivis dan propagandis? Baik. Perkataan itu sendiri sudah memberikan misalnya Konotasinya sendiri. konotasi kepada maksud dia. Ilmuwan bermaksud seseorang yang berilmu, yang punya pengetahuan. Dia bukan sahaja berilmu tetapi dia menjaga ilmu itu. Ya? Ada disiplin ilmu. Ya, ada disiplin ilmu itu. Dan dia bersedia pula untuk mengubah pendapat dia jika dia dibuktikan salah. pendapatnya salah. Ilmuwan. Itu disiplin ilmu. Ya, disiplin ilmu lah. Ya, dia belum jadi intelektual ni. Dia baru ilmuwan. Intelektual ni lebih tinggi sebab apa? Dia dah mula berfikir tentang masyarakat, menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Dia sekarang ni dia berilmu. Dia menjalani disiplin ilmu itu dalam proses untuk mendapatkan ilmu. Kemudian dia bersedia pula untuk mengubah pendirian dia. Bersedia untuk menerima pandangan yang berbeza. Kalau dia belum bersedia untuk menerima pandangan yang berbeza, dia belum ilmuwan lagi tu. Dia baru mungkin orang yang sedang belajar lah kot. Memang kalau kita orang yang berilmu, ilmuwan, dia memang kena bersedia untuk menerima pandangan-pandangan yang berbeza. Dan inilah masalahnya kita di tengah masyarakat sekarang ni. Ramai orang yang berilmu tetapi dia tidak boleh menerima pandangan yang berbeza. Kita kata agree to disagree. Correct. Easier said easier said than done. Boleh cakap okay, kita agree to disagree, tapi belakang kita duk main Facebook, kita duk kutuk, duk caci maki. Dah menjadi sebahagian daripada budaya hidup. Yang kedua, aktivis. Aktivis ini adalah apa? Golongan yang berilmu dan mereka ada satu ciri yang lain. Ada ilmu, ada ciri lain iaitu keupayaan untuk memobilisasi. Mobilize. To mobilize the people, to mobilize the support dengan menggunakan semangat. Ini aktivis. Itu kita kata aktivis sosial. Dia aktivis sosial sebab apa? Dia ada keupayaan untuk memobilisasi golongan sasar dia. Kalau dia kata ini aktivis sosial, aktivis masyarakat yang biasa menjalankan kerja-kerja kebajikan di rumah-rumah OKU, dia mobilize orang untuk pergi untuk membersihkan rumah OKU, rumah orang tua. Yang ini aktivis politik. Dia bukan pemain politik dalam erti kata ahli parti politik, membawa bendera parti politik, bukan. Tetapi aktivis politik bermaksud dia cakna, peduli dengan isu-isu politik dan memobilisasi sokongan untuk membawa kita perjuangkan. Kita nak politik yang bersih. Kita nak dakwat, misalnya kan, dakwat. Dulu kan dakwat, tak ada dakwat kekal kan, tak ada celup kan. Kemudian diperkenalkan misalnya. Itu dimainkan oleh aktivis. Itu kerja aktivis. Itu mobilize the support using sentiment ataupun semangat. Kan? Kemudian kita masuk propagandis. Propagandis ni orang yang menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu dengan satu keputusan yang sudah ditentukan. Propagandis. Cikgu pun macam itu juga. Cikgu pun educator. Pun sama, dia pun dah menentukan matlamat pada akhir pengajaran. Maksudnya kita ada ni kan, matlamat pembelajaran kan, course learning outcome kan. Kita pun dah tentu kan, pada akhir pengajaran dia dapat ni. Tapi itu bukan propagandis. Sebab dalam proses itu ada hubungan dua hala. Itu pelajaran, pendidikan. Tetapi dalam propaganda, dia tidak ada hubungan dua hala. Saya menentukan apa yang Diana nak percaya. Dan saya akan fabricate, saya akan tune mesej yang saya nak sampaikan untuk dipercayai. Itu propaganda. Propagandis lah. Kerja orang yang melaksanakan propaganda itu adalah propagandis. Tapi kan, propaganda tak bermula dengan benda. Propaganda ni asalnya, hari ni kalau kita dengar propaganda, kita katakan apa? Negatif kan? Very negatif. Very negatif. Tapi propaganda tidak bermula itu. Propaganda bermula sebagai satu perkataan untuk menyebarkan ajaran Kristian. Daripada church. Church punya gerakan yang dinamakan sebagai gerakan propaganda untuk menyebarkan agama. Abad ke-17. To be exact, 1622. Itu perkataan Latin lah. Bila dia jadi perkataan yang membawa negative connotation ini, bermula Perang Dunia Pertama. British ditubuhkan War Propaganda Bureau, Wellington House. Ditubuhkan itu, kerja dia ialah untuk serang the warring faction itulah, menyerang musuh dia. Tetapi bijaknya British dan Amerika jugalah yang brainwash kita semua untuk mempercayai bahawa propaganda ini jadi buruk sebab Jerman, sebab Nazi, Hitler. Nazi, correct. Dengan mengambil contoh Joseph Goebbels dan juga Hitler menubuhkan Ministry of
enlightenment, propaganda and enlightenment. Orang kata sebenarnya propaganda jadi buruk disebabkan oleh Goebbels dan juga Hitler. Tak, sebenarnya sebab Perang Dunia Pertama. Dua-dua side pun buat propaganda. Hitler mengambil apa yang dibuat oleh British dan dia belajar. Dia kata kalau kita nak buat propaganda, kita kena buat macam mana British buat. Sebab British bukan sahaja menyebarkan maklumat, tetapi maklumat yang memperdayakan orang. Jadi dia belajar. Dan kemudian kita belajar bila? Kita belajar Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua masuk ke tempat kita, masuk ke tanah Melayu. Begini, kan? Jepun macam tu. Ya, Jepun begini. Asia untuk orang Asia, kesemakmuran bersama Asia Raya, kan? Dan perlahan-lahan kita juga belajar. Begini propaganda, itu maklumat. Tapi maklumat itu mestilah appeal to the emotion, to the sentiment. Kalau dia tak boleh bakar emotion, dia tak cukup kuat. Ini kerja propagandis. Dan dia berlaku. Dia berlaku di mana? Dalam parti-parti politik. Mereka menggunakan propaganda. Tak penting sekarang dalam propaganda, kebenaran tidak lagi penting. Yang penting apa? Sama ada masyarakat boleh digerakkan atau tidak. Pengaruh pada emosi. Di sini, bukan di sini. Bukan akal tapi bukan emosi. Akal, ya. Tapi doktor, soalan susulan. Kalau ada gerakan propaganda, kita juga perlukan gerakan anti propaganda atau counter propaganda. Sebab saya tengok itu juga jihad kami juga di media sosial. Terlalu banyak half truth, separuh benar. Terlalu banyak fake news, terlalu banyak fitnah, adu domba yang boleh meruntuhkan masyarakat, meruntuhkan negara. Kalaulah ada gerakan untuk counter propaganda atau anti propaganda, kita perlu juga bermain dengan emosi. Sebagai contohnya, emosi takut kita tukar kepada emosi berani, emosi marah kita kena tukar kepada emosi cintakan negara. Betul. Sayangkan bangsa. Betul. Adakah yang membuat counter propaganda itu juga propagandis? Betul. Memang dalam ilmu propaganda ini dia ada satu bidang atau satu segmen iaitu counter propaganda. Jadi kalau ada propaganda, ada unit propaganda, satu lagi unit adalah counter propaganda. Kerja dia adalah untuk membalikkan propaganda itu, to counter it. Untuk membalas propaganda itu juga dengan menggunakan emosi. Kalau dia menggunakan emosi ini, kita balas kemudiannya untuk membatalkan emosi tadi itu. Marah itu. Emosi marah itu dengan mewujudkan keyakinan, feel good factor. Correct. Patriotism. Correct. Untuk misalnya dalam perang, kita ada propaganda yang ditujukan kepada musuh dan ada propaganda yang ditujukan kepada rakyat sendiri. Contoh, kita berhadapan dengan konfrontasi Malaysia-Indonesia antara tahun 1963 hingga 1966. Masa itu, kita buat propaganda kita against Indonesia satu and within Malaysia satu lagi. Sebab itu banyak poster-poster dikeluarkan, ada Goodwill Society. Dan lebih klasik lagi, selepas habis itu kita ada komunis, kan? Daripada tahun 69 hingga 1989. Komunis letak senjata tahun 89. Kita ada komunis. Tahu tak lagu Inilah Barisan Kita tu? Inilah barisan kita. It's a propaganda. It's a propaganda song untuk menaikkan semangat. Kalau dulu zaman-zaman saya budak kecil dulu, kalau dengar lagu tu kita akan bersemangat. Ya, betul. Dengan marching music apa semua, kan? Lagu itu Darah Satria. Filem Darah Satria adalah filem propaganda. Filem propaganda untuk apa? Anti-komunis. Dan pada masa yang sama, untuk menaikkan semangat rakyat yang menonton ini, merasa bangga dengan askar dia. Darah Satria. Kemudian banyaklah filem-filem sebelum itu, Bukit Kepung. Kan? Bukit Kepung. Sebelum itu lagi Sarjan Hassan. Betul. Lawan dengan Jepun, kan? Untuk apa tujuan filem-filem ini sebagai contoh dibuat, diterbitkan, ialah untuk menanamkan perasaan kepercayaan kepada pemerintah. Bahawa kerajaan kita mempunyai keupayaan untuk mempertahankan kita. Faham. Untuk mempertahankan kita. That is propaganda, patriotic propaganda. Positive propaganda. Ya, positive propaganda. Jadi ada dua lah sebenarnya. Bagaimana kita nak gunakan? Kalau kita nak gunakan untuk menjatuhkan pun kita boleh, untuk membina pun kita boleh. Okey, Doktor, soalan terakhir untuk segmen ini. Kita nak tanya tentang prestasi Kerajaan Perpaduan. Adakah doktor melihat ruang kebebasan bersuara untuk ahli akademik dan intelektual semakin baik, atau sebenarnya sekarang lagi masih terbatas, tak seperti apa yang mereka laungkan dulu? Baik. Secara jujurnya, saya katakan alhamdulillah. Okay. Tidak ada sekatan. Tidak ada sekatan sehingga hari ini yang mengatakan bahawa ahli akademik jangan bercakap, ahli akademik jangan buat kenyataan awam. Malah tahun lepas kami menerima perkeliling
dari Ketua Setiausaha Kementerian yang mengatakan bahawa 4 kategori ini, itu pensyarah farmasi, pensyarah universiti, pensyarah perubatan dan pensyarah pergigian dibenarkan untuk membuat pernyataan awam. Sebelum itu semua kaki tangan awam tidak boleh membuat pernyataan awam kecuali dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Betul. Ini Tetapi diberi bebas. Ya, diberikan kebebasan tetapi dengan caveat Parameters lah. Dengan parameter yang mengatakan bahawa dia mestilah dalam ruang lingkup ke bidang kita. Bidang kepakaran kita. Dan komen itu mestilah adil dan profesional. Walaupun menentang kerajaan. Walaupun dia mengkritik dasar itu misalnya. Faham. Tetapi dalam ruang, misalnya saya ahli, saya orang sejarah. Saya bersejarah-sejarah. Saya bercerita tentang polisi ekonomi, tak kena lah. Sebab saya tak tahu nak ulas tentang KDNK lah, ekspor FDI lah, itu saya boleh cakap surface saja. Tapi untuk mengulas dan untuk memberikan pandangan bagaimana memandu ekonomi, saya bukan ahlinya. Dan kalau saya kritik, saya hentam kerajaan disebabkan itu, boleh jadi saya diambil tindakan. Sebab memang sudah menyalahi hal itu. Faham. Dan saya fikir wajar pun kalau begitu. Ya. Sebab kalau kita bukan pakarnya, jangan bercakap. Betul. Kan? Kita jangan bercakap hal yang bukan dalam pengetahuan kita. Jadi itu sudah dikeluarkan secara rasmi untuk memberikan kebebasan. Datuk Seri Dr. Zamri Kadir, Menteri KPT, memang pernah menjanjikan bahawa kita akan berikan kita cuba jari jalan untuk memberikan sedikit pengecualian dan keistimewaan kepada pensyarah-pensyarah universiti. Alhamdulillah. Sudah diberikan. Tinggal lagi, bagaimana pelaksanaan itu di universiti-universiti. Itu terserah kepada pengurus-pengurusan universiti untuk menerimanya. Ya. Dan saya fikir memberikan kebebasan kepada pensyarah, kepada ahli akademik di universiti ini sangat penting. Sebab apa? Macam tadi kita bincang, dia adalah penggerak masyarakat dan dia juga adalah satu ejen semak imbang kepada kerajaan yang lebih terbuka berbanding dengan kumpulan politik membangkang. Correct. Dalam zaman mana sekalipun lah, zaman siapa jadi kerajaan pun, politik membangkang sentiasa akan membantah apa sahaja yang dibuat oleh kerajaan. Tapi ahli akademik tidak. Ahli akademik dia neracanya adalah neraca ilmu. Kebenaran. Kebenaran itu kita memberikan pandangan berdasarkan bahawa kebaikan bukan sahaja terhadap parti politik pemerintah itu, tapi kepada rakyat. Itu pandangan-pandangan kita boleh jadi berbeza dengan kerajaan, parti pemerintah. Tetapi kita memikirkan bahawa parti pemerintah boleh datang dan pergi. Come and go. Betul. Tapi kami menjalankan tugas di atas amanah itu. Amanah urusan Seri Paduka Baginda. Correct. Itu lebih besar. Betul. Yang ini akan berubah 4-5 tahun sekali. Berkhidmat untuk negara. Berkhidmat untuk negara. Betul, Ya? betul itu. Ya, saya rasa memang itu saranan yang cukup baik, Doktor, sebab apa yang kita dapat juga masa kita dapat Profesor Rora di sini juga, dia juga mengatakan apa yang Doktor katakan, senada, dia kata lebih banyak kebebasan sekarang berbanding dulu, kerana dia pun ada juga mengkritik kerajaan tapi setakat ini tiada lagi tindakan. Betul. Berbanding dulu-dululah. Sikit-sikit je kadang boleh masuk Alhamdulillah, ISA saya pun dan di kena panggil dan UPSI pun alhamdulillah okey. Setakat ni tiada Setakat ni lagi. okey. Okey, baik. Kita menginjak ke segmen ketiga, segmen Rapid Fire. Soalan pertama, universiti hari ini pusat ilmu atau kilang pangkat dan darjat? Universiti hari ini pusat ilmu, khususnya universiti-universiti yang sudah well established masih meneruskan tradisi dia sebagai pusat ilmu. Tetapi universiti-universiti yang baru masih lagi belum capai kepada pusat ilmu itu dan masih terawang-awang dan duduk di antara garis sama ada kita ni sebenarnya nak menghasilkan pelajar ataupun pekerja-pekerja semata-mata menjadi kilang. Bukan menjadi pusat ilmu. Jadi cabarannya ada dua, iaitu universiti baru dengan universiti-universiti yang well established ini. Ada dua keadaan yang berbeza. Tapi saya katakan memang kalau kita nak katakan totally bukan pusat ilmu pun tak boleh. Dan kalau kita katakan hanya memikirkan tentang kilang, iaitu menghasilkan, masuk buat orang ni jadi engineer, keluarkan pun tidak juga. Kita menekankan juga adab dan akhlak. Ya, jadi terserah antara akhirnya dia kembali kepada setiap universiti itu polisi, sebab universiti diberikan autonomi yang berbeza. Autonomi yang berbeza. Maka bagaimana universiti itu menggunakan kebebasan dan ruang itu hanya semata-mata untuk mencari duit ataupun kita memang menghasilkan modal insan yang baik. Yang baik. Baik, itu dia saya rasa jawapan yang cukup padat, penuh makna. Soalan yang kedua, media sosial medan mengangkat intelek atau memandikan rakyat? Medan sosial sebenarnya medan mengangkat intelek kalau digunakan dengan baik dan semua orang yang mempunyai ilmu pengetahuan macam ilmuwan tadi itu, ilmuwan, intelektual yang mempunyai rasa tanggungjawab kepada masyarakat, kepada negara,
dia akan Menyumbang. menjadi medan untuk Penyebaran medan ilmu. intelek tadi itu. Memandirkan rakyat ini adalah pilihan kedua sebenarnya. Sama juga macam pisau di tangan kita. Pisau di tangan kita itu pilihan pertama adalah untuk potong bawang, potong daging, potong buah. Tetapi untuk menggunakan dia ke arah kejahatan adalah pilihan kedua. Pilihan setelah kita dirasup syaitan. Sama lah juga media sosial itu. Pilihan pertama untuk menyebarkan maklumat. Pilihan kedua adalah untuk memandirkan rakyat. Itu jawapan saya. Kita pulang kepada kita ya. Soalan ketiga. Golongan muda Malaysia sekarang semakin celik atau semakin malas berfikir? Golongan muda Malaysia sekarang semakin celik. Okey. Semakin celik. Sebab apa? Mereka semakin mengikuti. Sebab antara pengguna media sosial yang paling ramai di dunia, datanya memang Malaysia. Walaupun kita hanya lebih kurang 34-35 juta je penduduk kita, warga negara kita, tapi kita antara pengguna media sosial yang paling tinggi di dunia. Ya. Bermaksud, kesedaran untuk mencari maklumat itu sangat tinggi. Tetapi tinggal lagi bagaimana kita menyediakan konten-konten tadi itu. Kandungan-kandungan supaya kita memandu anak-anak muda kita, golongan yang saya fikir gairah untuk mencari ilmu kan, dengan konten-konten yang bermanfaat. Itu sudah menjadi tanggungjawab kita lah. Sebab dia mencari ilmu. Ketika mana kita tahu bahawa dia mencari ilmu di media sosial, kita sebagai orang yang mempunyai kuasa, mempunyai keupayaan, sama ada orang di universiti, ahli akademik ataupun kerajaan, apa peranan dan tanggungjawab anda untuk menyediakan bahan-bahan yang baik? Berilmiah Ya, itu. bahan-bahan. Jadi secara umumnya memang kita semakin celik. Baik. Soalan seterusnya. Akademik yang masuk politik, aset negara atau hilang terus suara? Akademik yang masuk politik, aset negara atau saya fikir antara soalan yang paling susah lah kot yang ni nak jawab. Aset negara atau hilang suara, saya secara jujurnya lah. Ramai yang akhirnya hilang keakademikannya dan terperangkap Dengan fikrah dan terpalit politik dengan fikrah politik sebab dalam akademik dia lebih idealis. Kan? Dia lebih idealis. Dalam politik dia harus bersifat realis. Berdasarkan keadaan masyarakat. Kadang-kadang kita nampak macam dulu kau cakap lain, teori kau lain. Tapi sekarang lain. Sebab apa? Dulu kita hanya berteori semata-mata. Sekarang kita perlu lebih praktikal. Kan? Fikirannya harus pragmatis. Berdasarkan keadaan, berdasarkan tempat. Dia tidak boleh lagi berteori semata-mata. Sebab bila saya duduk berteori, saya duduk dalam bilik tanpa berjumpa orang. Bila saya pergi ke lapangan, saya jumpa 3 orang yang mempunyai pandangan yang berbeza, keperluan yang berbeza. Jadi akhirnya keakademikan dia itu perlahan-lahan telan diluput oleh ditelan oleh kepentingan politik. kepentingan politik. Faham. Ya, tu. Saya rasa pengamatan yang cukup baik. Soalan terakhir untuk segmen ini. Intelektual paling bahaya. Adakah yang jahil tapi lantang atau yang tahu tetapi memilih diam? Tanpa ragu. Yang tahu tetapi memilih untuk diam. Ini lebih bahaya daripada yang jahil tapi lantang. Sebab yang jahil itu dia seorang, dia bercakap dengan 10 orang. 10 orang itu mungkin kumpulan sasar itu ramai yang boleh menapis dia kan, boleh bertanya apa semua. Tetapi orang yang berilmu, peranan dia itu lebih besar, tanggungjawab dia itu lebih besar. Sebagai orang yang berilmu, peranan dia adalah untuk tabligh, menyampaikan. Adakah dia menyampaikan ilmu dia? Adakah dia menjalankan tanggungjawab dia, amanah? Orang yang berilmu mempunyai amanah yang besar. Jadi kalau orang yang jahil memilih untuk berdiam, maka orang yang berilmu memilih untuk berdiam, orang jahil yang akan menguasai masyarakat. Mengapa orang jahil menguasai masyarakat? Sebab orang jahil diam. Orang yang berilmu diam. Tak melawan yang jahil. Tak melawan. Ya. Jadi Memang itu lagi bahaya. fungsi ilmu memang untuk disebarkan, untuk mencerahkan Tabligh masyarakat. itu macam Tabligh Dr. dari itu, cakap, menyampaikan ilmu. menyampaikan. Itu dia, saya rasa segmen Rapid Fire kita penuh ilmu, penuh sifat intelektual. Jadi banyak yang kita boleh sebar-sebarkan apa yang doktor sampaikan itu dalam bentuk shorts dan video selepas ini. Kita menginjak ke segmen terakhir, segmen inspirasi. Baik doktor, kita ada dalam lebih kurang 7 minit sebelum kita tamatkan dalam masa sejam podcast ini. Soalan pertama dalam segmen inspirasi ini biasanya kita nak memberi cadangan lah daripada kita salah menyala dan mengatakan masalah negara. Sekarang kita nak tahu apa nasihat doktor kepada anak muda yang mahu menjadi intelektual tetapi takut dikritik dan diserang. Yang pertama, kalau nak jadi intelektual, belajarlah. Okey. Mestilah kena berilmu. Prasyaratnya berilmu. Berilmu itu bermaksud, wahai anak-anak muda kalau dengar kan, berilmu bukan bermaksud dia mesti ada PhD, dia mesti jadi profesor, dia mesti ada master, tak. Berilmu bermaksud dia mesti membaca.
Membaca. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan dah bagi dah. Wahyu yang pertama sudah menyediakan kepada kita panduan yang sangat Cukup besar, lengkap. sangat padat, padu. Betul. Baca. Tapi bukan baca saja, baca dengan nama Tuhan yang menjadikan. Hmm. Baca dengan nama Tuhan yang menjadikan. Maksud orbit itu ada. Bacalah apa sahaja tetapi bersihlah dengan dalam ruang lingkup nama Tuhan. Maksudnya benda-benda yang baik lah. Yang baik. Tak bolehlah baca tentang sihir. Ya, sihir itu ilmu hitam kan. Mungkin baca disebab nak kenal sihir, nak mengubat sihir itu mungkin lain lah. Tapi prasyarat pertama adalah berilmu. Kemudian cakna dengan masyarakat. Bila kita ada ilmu dan kita rasakan bahawa bukan, ilmu tak pernah cukup. Ilmu tak pernah cukup. Dan ilmu tak pernah kita boleh mengatakan bahawa alhamdulillah aku sekarang ni dah cukup berilmu. Kan? Dah boleh berlawan dengan orang. Maknanya dia tak cukup ilmu lagi lah. Rasa tak cukup ilmu lagi lah tu kalau dia kata begitu. Tetapi apabila kita tahu bahawa kita ada sedikit ilmu dan kita terjentik untuk merasakan dengan sedikit ilmu tu aku nak berkongsi dengan orang lain. Nah, sekarang kita sedang perlahan-lahan berada dalam fasa transisi untuk menjadi seorang intelektual. Betul. Kita menyebarkan peringkat yang pertama. Yang kedua, kita mencari dan kita cakna dengan permasalahan orang. Kita mencari jalan untuk menyelesaikan. Dan kemudian pergi pada step berikutnya apa? Kita berani untuk berdepan dengan penguasa. Penguasa itu boleh jadi penguasa di kampung, penguasa di sekolah, penguasa di dalam kerajaan misalnya. Penguasa ada tahap-tahapnya. Kita berhadapan dan berani untuk mempersoalkan tindakan-tindakan itu dan memberikan kritikan-kritikan balas yang membina. Yang membina. Bukan kerja kita, bukan hentam, pantai, kritik tanpa kita rasakan. Tanpa solusi. Faham? Always come up with a solution. Kalau tak boleh, kan baik buat begini. Kan lebih baik buat begini. Tetapi semua itu akan datang dengan satu kos yang besar. Satu risiko yang besar, iaitu apa? Backfire, backlash. Orang akan kecam kita. Dalam dunia social media sekarang ni kan, semua orang boleh bercakap apa yang dia nak. Betul. Kalau kita buat satu video, dia akan kutuk, dia akan kecam. Bagi saya lah, berdasarkan pengalaman saya, kalau nak main media sosial ni, hati kena cekal, hati kena kental. Lah. Kalau hati tak kental, jangan menulis. Jangan buat video. Buatlah video nyanyi-nyanyi sudah. Itu pun orang kutuk juga, suara tak sedap. Kan? Tapi kalau nak buat, bersedia. Bahawa aku menyampaikan kebenaran berdasarkan ilmu yang ada ni. Dan sunnah ialah menyampaikan ilmu. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Sampaikan dari walaupun satu ayat. Tu menuntut ilmu. Kalau kita ada ilmu, kita sampaikan walaupun satu ayat, kita rasa macam ilmu ni aku perlu sampaikan. Kepalsuan itu, kedustaan itu, fitnah itu perlu aku jawab. Kerana apa? Kerana aku ada pengetahuan tentangnya. Ke anak muda, semangatnya lebih kuat. Akalnya lebih segar dan lebih bersedia untuk menerima ilmu. Dan satu lagi saya rasa saya boleh pesanlah pada orang yang nak main media sosial ini. Mungkin orang kata macam tak kalah pensyarah-pensyarah universiti nak main media sosial. Itulah wahana yang kita ada hari ni. Itulah medium yang kita ada. Dulu orang menulis dalam surat khabar untuk menyampaikan ilmu. Kemudian bercakap dalam radio. Kemudian bercakap dalam TV. Tetapi kena tunggu TV3 panggil saya. Baru boleh muncul dalam kaca TV. Kena panggil RTM. Kena tunggu RTM panggil. Baru saya muncul dalam kaca TV. Hari ni tak. Saya boleh buat video dengan gunakan telefon saya yang berharga RM500 tu. Saya boleh jadi popular. Sebab saya boleh buat. Bila saya nak, saya boleh buat berita saya sendiri. Buat maklumat saya sendiri. Saya boleh muncul dalam podcast. Termasuk sekarang ni memilih antara nak tak nak aja. Tetapi bila nak muncul dalam media sosial, kita perlu tanamkan dalam diri kita bahawa kena kuat. Antaranya apa? Kalau kita dah buat satu video atau satu tulisan yang kontroversial, jangan baca komen. Yes. Jangan baca komen. Kalau baca komen, kita tak boleh tidur malam. Betul. Silap-silap lepas seminggu kita pergi hospital. Betul. Sebab pressure naik kan, stres. Jadi itu adalah prasyarat paling utama yang saya boleh pesan berdasarkan pengalaman. Jangan baca komen. Jangan baca komen. Tapi teruskan menulis, teruskan menulis ilmu. Saya juga menulis di media sosial, doktor. Dan saya rasa sebagai seorang wanita, ibu, kadang itu saya saya terpaksa baca komen sebab kadang tu saya rasa ramai follower saya juga ramai yang bijak-bijak. Kadang saya belajar juga daripada komen itu. Tapi tak boleh jika kita skip lah, kita kena baca semua dan kita akan jumpa kritikan dan hentaman dan cacian dan makian. Satu lagi saya rasa tipsnya, kalau saya sendirilah, kalau saya boleh berkongsi, ialah apabila kena hentam atau caci itu, jangan
fokus kepada yang negatif kerana ada juga supporters positif. kita baca yang baik-baik itu. Betul. Jadi bila kena hentam caci maki itu, baca yang menyokong, baca yang memberi pandangan baik ya dan sebagainya, itu juga boleh counter. Itu pengalaman saya lah 8 tahun menulis, tak lama, tapi susah jugalah kita sebagai seorang perempuan. Saya rasa kita kena kawal emosi kita. Correct. Sebab kadang-kadang kita nak reply. Betul. Laju kita nak reply. Lepas tu baru menyesal. Betul. Dan saya rasa itu takes practice. Bagaimana kita nak mengawal emosi. Dah lama tu kita dah bisa tegal biasa dok. Ya, bila dah kena hentam tu kita kata alah ni dah biasa kena. Ada sahabat saya yang pensyarah-pensyarah mengatakan bahawa kenapa mereka tak nak keluar ke media sosial ni sebab dia rasa dia belum cukup kuat untuk menerima backlash, backfire, kritikan itu. Sebab apa? Kita dalam media sosial kita tak boleh, it's not, walaupun real time dia boleh balas komen kita, tetapi emosi kita tak tahu, intonasi tulisan itu kita tak tahu. Ya. Kan? Kalau kemudian lost in translation juga. Lost in translation, intonation kan yang berbeza. Dia tulis intonasi lain, kita baca intonasi lain. Betul. Kita tulis intonasi lain, dia baca intonasi lain. Betul. Jadi sebab itu mereka memilih untuk macam tak apalah. Biarlah siapa yang rela untuk dicaci maki dan boleh dihentam, silakan. Ya, betul. Tapi saya rasa kita ada blog dan kita ada juga, kalau yang saya rasa yang personal, yang caci maki, mencarut, saya akan guna botang block altogether. Betul. Because saya rasa kita nak safe environment, persekitaran yang sihat untuk orang juga komen secara baik. Kalau asyik kena caci maki, orang pun takut nak komen di platform kita. Dan doktor juga guna blog dan sebagainya? Saya sangat jarang blog. Walaupun dia kritik saya, saya sangat terbuka. Tetapi apabila menggunakan perkataan yang tak baik, yang caci maki dan yang perkataan, walaupun perkataan itu tidak ditujukan pada saya, kadang-kadang dia komen sama dia, tapi gunakan perkataan saya rasa macam tak bertamadun langsung. Itu bukan budaya kita. Betul. Itu saya rasa budaya yang brutal. Okey, untuk soalan terakhir podcast kita ini, Doktor, akhir sekali kita nak tahu daripada doktor, dari hati ke hati, apa makna sebenar membina negara pada pandangan seorang ahli sejarah? Baik. Soal membina negara ni adalah soal yang sangat penting, membina negara. Yang pertama, sebelum kita bercakap tentang bina negara, kita kena faham sebenarnya negara ni apa. Negara itu apa sebenarnya? Negara adalah satu konsep yang abstrak. Negara adalah satu konsep. Kalau kita tunjuk, kalau orang tanya pada kita, mana negara kamu? Ini apa? Ini studio. Di luar sana, itu luar sana bukan. Luar sana itu jalan raya. Jadi negara ni apa? Negara ni adalah satu sempadan. Kalau kita kata modern definition lah, dia ada sempadan, dia ada rakyatnya, kemudian dia ada kedaulatannya, kan? Dia ada undang-undangnya as a whole. Tetapi ciri utama dalam negara ni, yang kita kata bina negara ni, bukan bermaksud saya pergi bina KLCC. Bukan bermaksud, walaupun penting lah, itu hal lain. Bina menara PNB ke apa semua, itu bukan bina negara, itu bina bangunan. Bina negara maksud kita membina manusia dia. Tamadun itu. Dan apabila kita kata, saya sayangkan negara saya, sebenarnya saya sayangkan apa? Adakah saya sayang pada laut dia? Adakah saya sayang pada pasir dia? Adakah saya sayang pada tumbuh-tumbuhan dia? Ya, itu adalah kita sebagai environmentalist ke apa, ya. Tapi sebenarnya, hubungan antara manusia. Bila saya kata membina negara, saya kata saya membina manusia dia, yang mendiaminya. Bila saya kata saya rindu kepada negara saya rindu kepada apa? Saya rindu kepada manusia dia. Sebab di situ ada ayah ibu saya, di situ ada adik-adik saya, ada kawan-kawan saya, ada guru saya, ada kenangan-kenangan saya. Di sini tempat saya bermain, di sini tempat saya jatuh, di sini tempat saya belajar. Negara bermaksud kita membina manusia. Itulah kata saya rindu Malaysia, maksud saya rindu kenangan, saya rindu manusia. Kalau tak ada dah, dia hanya jadi satu benda yang vacuum, tak ada apa. Kalau manusia tidak ada, betul, kita tak boleh hidup. Jadi bina negara, maksudnya kita bina manusia. Kita kata hablum minan nas. Ramai orang bercakap tentang hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhan. Tetapi ramai terlepas pandang hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas. Dia adalah paksi X dan Y. X dan Y. Dalam X dan Y itu, horizontal itu adalah hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Paksi menegak itu, vertikal itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Direct relationship. Ramai orang duk jaga yang ini, tapi yang sini tak jaga. Jadi graf dia tak sekata. Graf dia bukan graf yang seimbang. Di situlah kita kata titik wasatiyah.
titik keseimbangan kehidupan sebagai manusia. Dan ini bukan saya kata, tapi sarjana-sarjana besar, misalnya almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa itu sangat penting untuk mencapai keseimbangan manusia, untuk mencapai ke titik keseimbangan wasatiyah, mesti menjaga hubungan dengan manusia, hubungan dengan Tuhan. Itu yang pertama, bina negara. Apa elemen pertama untuk membina negara? Pendidikan. Elemen pertama untuk membina negara adalah pendidikan. Mana-mana kerajaan pun perkara pertama yang dia nak tanamkan ialah pendidikan. Kita ambil tamadun yang lama, tamadun silam, purba, Athens, pendidikan. Sparta, ya negara perang. Tetapi negara perang itu melalui pendidikan. Dia ambil anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun, dia hantar ke mana? Pendidikan perang, sekolah perang. Ya. Rom. Yang selayak baginya lah. Pendidikan sampailah era moden, selepas zaman gelap di Eropah, abad ke-15, apa yang mereka tekankan ialah pendidikan. Menentang ketika itu cengkaman dan penguasaan oleh Kristian atau gereja lah, to be exact. Gereja itu memberikan pendidikan sains yang selayak pada zaman itu. Yang Renaissance itu. Kan, Renaissance. Pendidikan. Dan Malaysia. Kita datang ke Malaysia. Kalau kita nak membina negara, perkara pertama yang kita kena bina ialah pendidikannya. Yang lain bukan tak penting. Tapi bajet yang paling besar misalnya ialah kepada pendidikannya. Pendidikan dulu. Mungkin bajet, kita bukan negara perang. Jadi bajet pertahanan kita relatively lebih kecil daripada bajet pendidikan, daripada bajet kesihatan. Dan cabaran kita dalam pendidikan adalah bagaimana nak menguruskan perbezaan antara kaum dan agama yang berbeza. Itu pengurusan perbezaan yang kita bergaduh sampai saat ini, sampai kita podcast ini. UEC. Itu kena ada podcast yang berlainan on its own. Itu kena ada podcast yang berlainan vernacular schools. Correct. Kalau tanya pada saya lah, sebagai seorang pelajar sejarah, saya sentiasa berpendirian bahawa kita perlukan satu sekolah kebangsaan. Tapi kalau kita bicarakan tentang satu sekolah kebangsaan, dia sangat luas. Bukan setakat tutup SJKC, SJKT, sekolah kebangsaan saja. Bagaimana bagusnya sekolah kebangsaan yang kita boleh sediakan itu. Ya, betul. Itu yang lebih penting. Kalau kita nak suruh orang SJKT dan SJKC, bukan setakat sekolah. Dia adalah benteng budaya. Setiap manusia dilahirkan dengan fitrah untuk mempertahankan budaya dan bahasa dia. Dan identiti dia. Identiti dia, soal identiti. Maka mereka akan mempertahankannya. Dan perkara ini sudah berlangsung sejak 1957, sejak kita merdeka. Masih lagi. Dan kebangsaan. Dan apabila kita bercakap soal sekolah kebangsaan, bagaimana dengan sekolah-sekolah lain yang tidak berpayung di bawah bumbung kebangsaan misalnya? Ini satu soal yang rumit, panjang. Ya, untuk kita. Jadi, tapi berbalik, selepas 70 tahun kita merdeka, tahun depan, tahun ini 69 tahun. Satu-satunya negara yang masih lagi berbicara soal untuk membina bangsa, negara bangsa, Malaysia. Yang masih lagi berbicara tentang guna bahasa apa di public domain. Duk bergaduh, papan tanda ni, papan tanda itu. Negara apa? Malaysia sahaja. Negara lain dah, hatta Singapura yang lebih baru daripada kita, negaranya itu Settle down. sudah established, sudah settle down dah. Ada something is very wrong somewhere. Pecah dan perintah. Pecah dan perintah. Even after 70 years of independence. Ya, siapa yang buat? Nah, macam inilah. Politik kita sendiri pun dah vernacular. Betul. Parti politik kita sendiri vernacular, bermula dengan UMNO, MCA, MIC, kemudiannya menjurus kepada parti-parti satu agama, satu kaum. Yang perlahan-lahan barulah kita buka. Okey, kaum ini boleh sebagai ahli bersekutu. Agama ini boleh sebagai ahli bersekutu. Bila kita nak mula berfikir sebagai orang Malaysia? Tapi selalu saya katakan prasyarat kita orang Malaysia, negara Malaysia mesti menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. No excuse. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Even Singapura juga bahasa kebangsaannya bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kan? Betul. Lagu negaranya ialah dalam bahasa Melayu. dalam bahasa Melayu. Majulah Singapura. Betul. Kan? Ya. Jadi Itu membina mungkin negara perlu bermula dengan pendidikan. Pendidikan. Tapi satu lagi saya tambah sebelum kita akhirkan ini. Kalau kita nak memperbaiki sistem pendidikan kita, yang pertama kita kena akui bahawa adanya kelemahan. Kelemahan itu ada. Memang glaring pun. Memang. Tetapi bagaimana orang yang berkuasa, dan kuasa itu bertukar ganti antara daripada satu parti kepada parti yang lain, adakah anda bersedia untuk menerima pandangan daripada orang yang berbeza pandangan? Bukan daripada pandangan yang
satu aliran sahaja. Betul. Okey, terima kasih. Itu dia, saya rasa penutup yang cukup membuka minda, menjentik jiwa juga. Ya, bagaimana kita nak membina negara melalui pendidikan, itu yang paling penting. Saya rasa banyak juga cendekiawan dan kata punjangga mengatakan if you want to change the world, you have to start with education. Betul. Itu saya rasa Mandela pernah berkatakan begitu. Satu lagi, if you want to change the world, go home and love your family. Itu pun juga. Ini mungkin doktor pun tak sabar nak balik ke Tanjung Malin. Terima kasih doktor atas saya rasa banyak perkara yang saya belajar sendiri. Kita memang akan sentiasa sediakan platform Jangan Pajak Otak ini untuk ilmuwan kita, cendekiawan kita, for them to dirty their hands, kotorkan tangan kalau betul-betul nak berdepan dengan masyarakat. Kita sediakan mana-mana pensyarah kita atau profesor doktor kita yang nak bersama-sama dengan kita di pentas JPO. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. kepada Dr. Sahul. Terima kasih juga JPO. Kita akan sentiasa panggil-panggil kalau ada isu-isu yang melibatkan sejarah, pendidikan dan sebagainya, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Mana baik kita sokong, mana salah kita bantah. Saya Liana Marzuki dan Saya Sahul HM. Sahul HM. Dr. Sahul HM. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.